Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang satu aktiviti pengajaran yang memberikan fokus kepada kemahiran pengamatan pendengaran murid, iaitu aktiviti guru menyebut bunyi manakala murid meneka huruf. Aktiviti ini sangat sesuai untuk murid peringkat awal literasi kerana dapat membantu mereka mengenal dan juga membezakan bunyi antara setiap huruf sebelum mereka meneruskan kepada peringkat yang seterusnya, iaitu yang melibatkan membaca dan juga menulis. Pengamatan pendengaran ini sangat penting kerana murid perlu mendengar dengan teliti untuk memahami setiap bunyi huruf tersebut. Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk melatih murid mendengar secara aktif, meningkatkan fokus dan juga membina kefahaman yang baik antara bunyi dan juga simbol huruf. Apabila murid dapat mengecam bunyi dengan baik, mereka lebih mudah untuk menguasai kemahiran membaca. Dari segi pelaksanaan, guru terlebih dahulu menerangkan arahan aktiviti kepada murid-murid. Murid ini diminta untuk mendengar bunyi yang disebut oleh guru dan juga meneka huruf yang sesuai berdasarkan bunyi yang telah diberikan oleh guru. Sebagai contoh, guru menyebut bunyi B, manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan juga meneka huruf yang betul. Jika murid kurang pasti, guru boleh memberikan petunjuk seperti menyebut perkataan yang bermula dengan huruf tersebut. Contohnya perkataan bola. Aktiviti ini boleh diaplikasikan supaya lebih menyeronokkan. Murid boleh menjawab secara berkumpulan menggunakan kad huruf atau menjalankannya dalam bentuk permainan ringkas. Kaedah ini membantu dalam mengekalkan minat dan juga penglibatan murid dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran mendengar, malah dapat membina keyakinan diri untuk memberikan respons. Mereka belajar untuk memberikan tumpuan dan mengaitkan bunyi dengan huruf secara lebih berkesan. Secara keseluruhannya, aktiviti guru menyebut bunyi dan juga murid meneka huruf ini merupakan latihan yang mudah tetapi sangat bermakna dalam perkembangan literasi awal. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan juga kreatif, aktiviti ini dapat membantu murid untuk menguasai asas bahasa dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Lapar lah weh. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Semua dah makan? Dah. Jadi hari ni cikgu nak buat satu aktiviti. Aktiviti tu diberi nama sebagai suatu kaedah yang mengaitkan dengan kaedah pendengaran kamu semua. Jadi kat sini cikgu ada aktiviti iaitu huruf-huruf abjad. Semua tahu tak apa itu huruf abjad? Tahu. A, B, C. Huruf abjad ada berapa? Berapa ya? 13. Salah. Huruf abjad ada 25. Oh. Okey, jadi pada hari ini cikgu nak sorang untuk teka huruf apa yang cikgu sebut dan cikgu nak kamu sorang datang ke depan bulatkan huruf tersebut. Okey, saya nak Ayuni. Boleh kamu? Boleh cikgu. Cikgu nak huruf K. Sila bulatkan. Yang ni cikgu betul tak? Betul tak kamu semua ni huruf K? Betul. Ya, betul. Pandai Ayuni. Seterusnya saya nak Najwa. Saya? Ya. Okey. Cikgu nak huruf S. Apa? Huruf S. Saya rasa yang ini. Betul tak kawan-kawan semua? Salah tu. Tu kan huruf B. Jadi Izan, cuba kamu betulkan. Yang mana satu huruf S? Tolong betulkan saya. Saya padam Ya, padam. Kamu berdua betul tak? Huruf S. Ya, betul. Jadi cikgu nak tanya, untuk setiap huruf abjad ni, huruf S tu contoh perkataan dia apa? Sayang. Susu. Selain itu, ya betul. Jadi kamu semua dah faham apa itu bunyi-bunyi huruf abjad dan setiap huruf itu? Faham. Cikgu. Jadi cikgu harap semua kamu dapat siapkan aktiviti latihan yang akan cikgu bagi dalam buku aktiviti nanti ya.
Jangan lupa hantar tu sebelum minggu depan ya. Okey, cikgu. Terima kasih. Sama-sama, cikgu.